Hai semua, nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Azanan, bernombor metrik C25A2923. Dan sebelum itu, saya nak perkenalkan diri untuk semua kumpulan saya. Okey, kita start dengan awak dulu. Saya Muhammad Ishak Sufi bin Muhammad Ismun, nombor metrik C25A3482. Saya Muhammad Nabi Syahmi bin Ali, nombor metrik C25A3401. Dan saya Muhammad Fidaus bin Maduri Syam, nombor matriks C25B3349. Okey, jadi hari ni saya nak borak sikit pasal peningkatan penggunaan AI dalam multimedia. Okey, seperti yang kita tahu, AI ni biasanya digunakan oleh student, pekerja, khususnya dalam bidang multimedia. Okey, jadi tanpa kita sedar, penggunaan AI ataupun artificial intelligence semakin meningkat. Daripada buat tugasan, cari idea, nak edit, nak buat video, semua kita guna AI. So, kali ni saya nak sentuh sikit pasal peningkatan penggunaan AI dalam multimedia. Kita nak terangkan kebaikan dan juga keburukan dalam penggunaan AI dalam multimedia. Okey, tanpa kita membuang masa, ayo kita bincangkan tentang topik ini. Let's go. Okey, jadi kita nak terangkan kebaikan peningkatan penggunaan AI dalam multimedia dahulu. Okey, kita start dengan Nabil first. Okey, jadi Nabil, Ya. Seperti yang kita tahu, kebaikan dia student mudah buat kerja daripada AI. Betul ke isi ni? Okey, bagi saya betul lah sangat benda tu. Sangat-sangat betul sebab kebaikan dia memang untuk student buat kerja lah kan. Contoh kalau kita tengok boleh AI ni student boleh guna untuk jimat masa. Especially bila kita start idea yang kita tak dapat keluar, kita boleh tanya AI direct apa semua lah kan. So benda tu dapat membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti dalam menghasilkan video. Nak kerja deadline boleh guna AI lah. Kalau contoh kita nak siapkan report, kita tak ada idea nak tulis apa semua kan. Jadi selain tu AI tu boleh memudahkan proses kerja multimedia. Contohnya benda yang sebelum ni ambil masa yang lama untuk kita siapkan, tapi sekarang dengan guna AI benda tu boleh siap dengan cepat. Okay. AI juga ni boleh bantu pelajar yang kurang mahir dari segi teknikal, walaupun tak pandai, tapi bila guna AI boleh tolong, jadi senang kerja dia. Jadi senang lah kerja orang kata. Okay. Jadi kepada student yang kurang kemahiran dalam multimedia, korang tak payah pening-pening kepala, just guna je AI untuk siapkan tugasan tersebut. Okay, jadi kita teruskan dengan kebaikan yang seterusnya. Okay, Fidaus, manual kepada automatic, apa yang awak boleh bahaskan dalam isi ini? Kalau bab isu manual, bukan isu, kelebihan lah kata. Manual kepada automatic ni dia bawa maksud sebab dulu sebelum kedatangan AI, kita kena ada kreativiti sendiri, kena ada kepakaran sendiri, kena belajar dulu benda ni. Untuk nak buat design, buat video, buat audio apa semua ni, buat lagu, kita perlukan kemahiran. Kena belajar aplikasi Adobe apa semua tu kan. Tapi sebabkan kewujudan AI ni, kita panggil automatic sebab kita just perlu masukkan saja arahan. Itu prompt orang kata kan. Prompt tu betul, kita just masukkan dalam tu. Katakan kita nak generate apa-apa, walaupun kadang idea tu kadang tak masuk akal pun, tak masuk akal, tapi still AI ni dia boleh buat. Artificial intelligence tu kata. Contohnya kita nak seorang perempuan basuh baju atas awan. Nanti ada bagi kan. Walaupun benda tu nampak mustahil, tapi percaya cakap saya, benda tu boleh jadi. Betul tak? Sebabkan AI dia sendiri kata dunia di hujung jari orang kata. Itulah kata. Okay. Itu kebaikan yang diberitahu oleh Fidaus.
Okey, jadi apa lagi kebaikan yang ada dalam peningkatan penggunaan AI ni? Okay, kita teruskan dengan Irsyad. Okey Irsyad, seperti yang kita tahu AI ni digunakan meluas dalam media sosial. Apa kebaikan dia? Okey, ya betul. Penggunaan AI ni meluas seperti yang dikatakan oleh Firdaus dengan Nabil. AI ni boleh digunakan buat video, boleh buat audio dan juga menjana image. Ini memudahkan pengguna AI membuat pelbagai barang kerja lah. Maksudnya memudahkan student ataupun pekerja untuk membuat video. Just tambah-tambah idea. Contohlah kalau korang semua nak buat video tu jadi macam iklan. So just type di iklan. Betul tak? Ya, yeah, betul. Sokong. Jadi apa lagi kebaikan yang awak rasa daripada situ? Irsyad rasa tak ada apa dah nak ditambah. Tak ada dah. Okay, jadi itu sahaja daripada kami tentang kebaikan. Jadi kita akan bincangkan pasal keburukan peningkatan penggunaan AI dalam multimedia. Okey, bukan sahaja kebaikan ada, tapi keburukan pun ada dalam penggunaan AI. Okey, jadi saya akan mula dengan Irsyad terlebih dahulu. Okey Irsyad, saya nak sentuh sikit pasal isu copyright. Okey, apa yang awak boleh terangkan ataupun ulah tentang isu ini, copyright? Penggunaan AI ni memang baik, tetapi isu copyright ni sangatlah meluas. AI ni dia dilatih untuk menggunakan semua data yang telah ada. Jadi dia boleh tiru gambar artis, yang pergerakan artis. Benda ni sangat membahayakan. Sebenarnya tuan badan tu tak buat apa pun. Kan, tak buat apa tapi tahu-tahu viral. Ni bahaya ni bahaya. Okey, jadi apa lagi yang awak nak sentuhkan pasal copyright ni? Tambahan daripada gambar-gambar artis-artis yang membuat lukisan dan menghantarnya di media sosial juga boleh diguna pakai dan di copyright. Ini akan membuatkan artis ciplak. itu ciplak. Ciplak lah. So orang tu buat penat. Hang ambil macam tu lah. So inilah antara keburukan yang ada dalam peningkatan penggunaan AI. Okey, jadi soalan seterusnya kita tanya kepada Firdaus. Okay, Firdaus. Penyalahgunaan teknologi dalam AI ni apa yang awak nak cakap? Awak boleh cakap. Penyalahgunaan kalau dalam AI ni ialah kata apa? Lah ni ada isu deepfake. Kalau pernah dengar sekarang ni kata deepfake. Apa maksud yang dia duk katakan deepfake tu kata? Senang kata benda ni secara am dia penipuan lah kata. Nama pun fake kata. Cuma ni dia lebih mendalam sebab dia sampai boleh sekarang ni isu paling berat dia boleh mendatangkan fitnah tu. Mendatangkan fitnah. Bahaya tu. Mendatangkan fitnah. Contohnya sekarang ni ada isu yang saya pernah tengok lah dekat satu media sosial TikTok yang pasal seorang ustaz ni, dia orang kata apa sebagai influencer lah kata. Dia just buat video biasa-biasa je, tapi ada orang ambil gambar dia jadikan untuk nak jual produk dia, sama ada jual ubat, jual orang kata apa produk-produk lah. And selalu target depa ni bila buat pasal ni, target depa orang yang tua lah, orang yang tak reti. Orang yang tak pandai pasal sosial media ni. Sebab golongan macam ni mudah tertarik ataupun mudah terpengaruh lah senang kata. Betul. Sebab depa target depa mestilah orang yang desperate. Orang yang desperate nak benda tu kata. Tekan orang tua sakit lutut, lepas tu ustaz tu kata okey, beli ubat ni berjarak, hilang sakit lutut, boleh lari 100 km. Okey, itulah saya punya ni kata. Jadi itulah keburukan yang diterangkan oleh Firdaus. Okey, jadi kita pergi kepada keburukan yang seterusnya. Okey, jadi Nabil, kehilangan kemahiran aktiviti ni confirm jadi dekat-dekat student, bukan student dia, pekerja pun boleh jadi. Okey, apa yang awak nak katakan tentang isu ni? Okeylah, untuk isu ni bila kita cakap tentang AI ni, mestilah dia akan ada kekurangan, keburukan sebab benda ni kecerdasan buatan. Jadi
isu kehilangan kreativiti dalam student lah terutamanya sebab penggunaannya secara meluas kan. Seperti yang kita bincangkan tadi. Okay, yalah seperti yang kita tahu bila kita selalu guna AI, kita just nak senang. Jadi kita tak ada kemahiran dalam penggunaan aplikasi yang memerlukan kemahiran kita. Macam seperti Adobe Photoshop, kita kena guna 100% tools tu kan. Kita kena tahu penggunaan dia. Betul, kita kena tahu semua, then barulah siap benda tu. Tak sama macam AI kita guna pak bagi isi idea siap. Jadi bila kebergantungan AI, pelajar jadi malas nak berfikir sendiri. Semua benda AI nak buat, idea, skrip, ayat, sampai legasan penuh pun student masih lagi nak AI buat. Ni Cik Nabil pernah buat ke tak ni? Saya berdasarkan pengalaman sikit lah. Sikit lah tengok. Biasanya student akan gunalah sebab tak lari lah daripada tak lari lah. Bukan studentnya bekerja bersama nak mudah kerja tu siap. Betul. Tapi bila penggunaan AI ni sampai semua benda nak kena guna, lama-lama ni kreativiti manusia ataupun student ni boleh jadi tumpul sebenarnya. Betul. Khususnya kepada generasi yang akan datang. Betul tak? Betul. Selain tu, penggunaan AI yang berlebihan ni boleh menyebabkan masalah keasilan kerja. Konten yang dihasilkan tu mungkin tak betul-betul original, dah hampir sama dengan orang lain. Macam tu. So dia jadi macam kerja tu bukan kerja tangan kau lah. Dia sebenarnya kerja AI tu. Tapi bila kau dah guna AI, dia claim diri sendiri. Dia claim diri sendiri. Sebenarnya bukan kau yang buat, tapi AI yang buat. So benda tu jadi buruk lah. So kesian dekat Gen Z yang akan datang. So diorang mungkin diorang akan susah untuk belajar tentang penggunaan aplikasi yang menggunakan kemahiran sendiri untuk edit gambar, buat video dan sebagainya. Okay, jadi ada apa penambahan tak yang korang nak terangkan? Ke tak ada? Setakat lah, tak ada lah. Okay, saya tahu korang semua dah bosan dah dengar kami berletiak. Okay, jadi saya tamatkan perbualan ataupun perbincangan kami tentang peningkatan penggunaan AI dalam multimedia. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Mantap.